Terima kasih yang klik video ni, tekan video ni dan nak tengok video ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga yang pernah tengok video-video sebelum-sebelum ni. Terima kasih tau yang pernah tengok video-video sebelum ni. Tak tengok lagi video-video sebelum ni, bolehlah tekan dekat atas ni ataupun dekat bawah ni. Saya sediakan link playlist Narame koleksi video produk-produk yang saya guna dan yang saya pakai. Bolehlah tengok, bolehlah beli kalau nak beli tu. Saya duduk saja-saja, tak tahu nak makan apa tau. Tapi saya beli biskut yang macam ni. Biskut ni dia biskut Oreo mini. Dia ada perisa vanila lah. Dalam ni dia tulis situ ada 8 paket kecil. Okey, jom kita buka lah. Okey, dia ada 8 paket kecil tau. Ni dah 3. 6 8. Boleh lah makan kepada yang nak makan tu. Tak tahu nak makan biskut apa kan. Boleh makan biskut Oreo yang macam ni. Harga dia pun murah je. Dia main dengan paket kecil macam ni. Dia ada 8 paket. Kita try makan lah. Kepada yang tak pernah makan tu, boleh try makan. Dia main dengan paket kecil macam ni tau. Mudah lah kita nak makan. Macam mana nak buka dia ni? Tak boleh buka pula. Dia punya sale dia memang betul-betul sale lah. Dia punya biskut dia kecil. Dia punya kecil mini macam ni. Dia bukan jenis standard size tu. Tapi dia size mini kecil je. Dalam ni banyak jugalah. Sedap. Mudahlah nak masuk dalam mulut tu kan. Makan ni pun sedap. Dalam ni saya kira tengok ada 7 biji biskut Oreo mini yang macam ni. Boleh lah makan. Tak tahu nak makan apa tu. Dia perisa vanila. Sedap lah. Jangan lupa sediakan ayak sekali tau. Takut tercekik. Boleh beli biskut yang macam ni. Mini Oreo. Perisa vanila. Dalam satu paket ni ada 8 paket kecil yang macam ni. Boleh lah makan, tak tahu nak makan apa tu kan. Untuk baju yang saya pakai, kemeja lengan panjang. Boleh pilih warna tau. Dia ada butang di tengah dan juga di bahagian lengan. Okey, mikrofon pula. Mikrofon yang saya pakai, mikrofon tanpa wayar. Dia ada 2 mikrofon. Dia main sekali dengan bekas simpanan yang macam ni. Ada juga receiver. Receiver tu kita boleh pilih sama ada nak Android ataupun iOS. Dekat bawah ni dia ada battery level lah. Paras bateri macam tu. Kita nak cas dia guna kabel USB Type-C. Jadi mudah lah kita nak cucuk, nak buat konten, nak buat video. Jadi kita tak payah cakap kuat-kuat sangat. Jadi kita boleh pakai mikrofon tanpa wayar yang macam ni. Dia ada 2 mikrofon. Okay, untuk perfume pula. Perfume saya pakai perfume mini yang macam ni. Perfume yang saya dah ni untuk perempuan tau. Tapi saya pakai sebab dia punya bauan dia bau sedap lah. Sebab dia punya bau ni bau honeydew. Sedap bau dia. Boleh try pakai. Harga dia pun murah je. Bau dia honeydew tau. Dia untuk lelaki pun ada, boleh pilih. Okey, untuk minyak rambut pula, saya pakai minyak rambut kelapa. Dan dia juga ada rosemary dan juga peppermint. Jadi cara nak pakai dia pun mudah. Kita buka penutup ni, kita tekan-tekan picit. Lepas tu kita boleh sapu dekat kita punya rambut lah. Bau dia pun sedap. Bau dia berangi-berangi macam tu. Dan juga ada dan juga peppermint dan juga rosemary. Untuk sikat rambut pula, saya pakai sikat rambut yang bulat macam ni. Jadi kalau nak sikat tu, kita boleh masukkan tangan kita macam ni. Kita boleh sikat. Nak sikat tepi ke, nak sikat belakang kan. Okay, jadi mudahlah kita nak sikat dah. Okay, untuk deodorant pula saya pakai deodorant dashing macam ni. Active Spirit ni macam ni. Dia boleh pilihan wangian juga. Jadi mudahlah, taklah berbau sangat kita punya ketiak tu kan. Boleh pakai deodorant yang macam ni. Okay, nak beli, boleh tekan produk kat bawah ni. Bantu saya dengan menekan butang like. Ataupun nak bagi komen. Ataupun nak share video ni. Ataupun nak bantu saya dengan menekan butang subscribe. Tekan subscribe. Terima kasih menonton. Jumpa lagi video seterusnya.